Pulau Kapas, Pulau Redang, kita lalu ikut marang. Wow! Asal! Wow! Asal! Asal! Aku tak percaya ni dia punya colour, kombinasi colour. Wow, Abis Rock ni semua lukisan Abis Rock ni. Apa? Kamu ada believe it, bro? You don't believe it? You better believe it, Pak Kodi. You better believe it. Wow. Jom. Hang cuba spot muka aku, spot sepantai kilat. Kenapa? Aku tak percaya. Spot sepantai kilat. Mana boleh budak muda sepak orang tua. Apa tu? Biasa orang tua sepak orang muda. Hang percaya? Saya dari tadi saya percaya. Yang tak percaya Pak Kodi. Aku tak percaya. Serius? Aku tak percaya. Serius ni. Sudah! Turun! Apa yang tak percayanya? Benda sama je. Dulu pun pintu kat situ. Look at that. Tengok. Different. Apa lainnya? Sama je. Dulu pun pintu kat sini. Lain lah. Kali ni pintu memang daripada bawah ke? Barulah lain. Ini tak ada apa pun. Tak ada apa special. Sebab pengguna alih pintu letak bawah. Cakap Melayu. Weh, Itu dia. cakap Melayu. Mana? Siapa ni? Saya lah yang mencat kedai ni. Saya yang renovate balai raya ni. Tak ada apa pun special. Tak ada apa. Ada banyak. Ada depan, ada longkang. Mana? Lompat. 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 Dah sampai dah. Sampai. Nak terkeluar seluar Pak Din. Pak Din. Amboi. Macam Beauty and the Beast. Mengada-ngada. Memanglah yang beauty tu aku. Thank you. Tapi yang beast tu kau. Awak nak buat surprise kat Pak Din lah. Pak Din, bukalah yang mata-mata tu. Surprise! Surprise! Janganlah main-main. Mentang-mentanglah Pak Din suka kat engkau. Surprise! Wow! Wow! Apa ni? Cantiknya! Cantik kan? Benda-benda stick. Bombastik lah. Fantastik bombastik. Bombastik. Pampastik apa? Baik, semua pampasan. Lebih cantik dari apa yang aku bayangkan. Wow! So amazing. I like it. I like it, like it. Sama macam yang lama. Membazir duit JKK je buat benda ni. Oh, nak bagi surprise kat Pak Din yang kau ni yang negatif sangat ni apa hal? Salah. Aziz. Saya. Aziz yang renovate semua ni kan? Aha. Mila sukalah cantik, nanti tolong renovate ni lah. Boleh? Boleh saja. Tarik. Percaya budak ni. Aduh. Boleh kalau Mina nak renovate dulu. Boleh. Bila dia nak? Nak sekarang? Jom. Minta tolong renovatekan yang ini. Layanmu. Kau ngajak Milah sekarang macam aku ni tak ada je sebelah ni kan? Kau minta kat Milah tu lalu depan aku. Kau tahu aku dengan Milah ni macam mana? It's loving couple. Gitu. Bila masih loving couple ni? Not loving couple. We are not loving couple. Bukan. Jangan salah sangka. Kau ni nama Aziz eh? Aziz. Itu dia. Siapa? Aziz. Ini Aziz. Dia ni lah yang tak bayar duit JKK kita. Duit tabung. Oh, inilah orangnya rupanya selama ni. Aziz ni, dia ada kedai sewa. Kan Aziz kan? Janganlah marah sangat. Saya ada kedai sewa. So, nanti orang sewa kedai saya bayarlah duit tu. Macam ni? Itu pun tak boleh fikir. Nak marah saja. Allah je. Tapi minta saja. Tolong doakan untuk saya. Nak sangat. Masuk. Pasal apa nak doa untuk hang? Hang doa diri untuk hang diri sendiri lah. Pasal pula kita orang nak doa. Okey, tweet. Apa tweet? Yang Pak Kodi ni, dia doa saya ni kenapa? Bukannya pakai modal pun. Nanti kalau kita doakan untuk orang akan doa untuk kita. Macam itulah. Kan? Kita kena berdoa macam aku ni. Berdoa banyak-banyak supaya Milah ni sihat. Lepas tu Milah ni Betul? dapat jodoh macam aku. Janganlah, Mila tak nak. Jodoh Najis. Okeylah, kan Jis? What's wrong with you, people? What's wrong with you, people? What's wrong? Apa hal ni kau semua ni? Dah. Sekarang susun kursi. Susun kursi kau tu cepat-cepat nak ke
Lawa oh. Mau cuba? Boleh cuba? Boleh cuba. Saiz apa ni? Ni saiz 8 ni. Saiz lapar kaki saya lah, be. Saiz lapar. Oh, sedap oh. Nice. Ada lapu tu lawa, be. Bau macam celebrity. Bukan tengok. Saya yang besar ni pun kamu tak nampak kamu. Amboi. Muka baking. Sorok comel. Rasa macam nak langgar lagi ya? Mikan! Awak Jepun yang satu kolej dengan saya kan? Jan kan? Awak ni dari dulu salah sebut nama saya. Bukan Nijan, Bijan. Bijan. Awak ke apa sini? Saya buat sales manager kat sini. Kaya. Taklah. Banyak duit ni. Tak. Saya dulu lepas habis belajar, saya buka kedai jahit. Kedai jahit hipster lah. Bukan. Saya ingat awak ada kat Jepun. Berapa lama dah sini? Lama jugalah, tapi saya macam nak berniaga. Sushi? Tak usahlah berniaga sushi. Dekat Kuala Lumpur ni banyak dah kedai sushi. Bukan sushi. Ada barang-barang lain dari Jepun. Saya nak buat kedai untuk Japan produk. Maknanya awak tengah cari kedai lah? Cantik. Nice. Sebenarnya pertemuan kita hari ni awak ni saya pertemuan ni adalah jodoh. Iya. Sebelah kedai saya ada satu kedai kosong. Lo ni tengah renovate. Comel sangatlah awak cari kedai kosong. Jom pergi tengok ah. Saya nak. Boleh? Boleh. Lepas kerja awak ikut saya. Okey. Jun, set sikit. Thank you. Awak sales manager ke? Saya buat... Saya sukalah kasut ni. Lawa lah. Ini kan baru datang dari Jepun. Produk Jepun. Okey. William? Yes? Can you help him? Can, sure. Ropi kahwin lagi. Ini dia betul ni. Seindah bunga di taman. Batu. Amboi. Nanti aku lepaskan sikit lagi. Bak gunung yang megah. Wah Pak Din. Wah, tadi main tutup-tutup mata. Ini jalan bersama. Macam dah ada keserasian je. Sesekali. Cuk, aku dengan Pak Din ni tak ada apa-apa. Aku tadi jalan sama sebab tersumpak dengan Pak Din. Aku dengan Pak Din macam bapa dengan anak je lah. Apa ni Milah? Sampai hati Milah cakap macam tu. Pagi tadi ya mesra. Tutup-tutup mata Pak Din lagi. Nyanyi-nyanyi lagu. Ini Pak Din longkang ada depan. Lompat. Kata ada surprise. Bergurau-gurau. Hang tu sebaya aku. Ni aku cakap sikit. Hang nampak muka aku? Nampak tak? Kalau aku tengok muka kau ni, dah hukum pakai tudung. Semua kerut. Yalah, itu maksud dia. Muka hang dengan muka aku sama aja. Tak, nanti aku nak tanya. Yang ngelap meja ni tadi tu orang pekerja kamu? Pekerja bagus. Kenapa dah macam pelayan dandut? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Kodi. Pak Kodi, tolong buat air 5 pensel. 5 pensel. Okey, boleh. Buat cepat sikit. Bukan dah. 5 pensel. Daripada mana je? Ni daripada mana? Pasang papan iklan dekat kedai. Kita bagi nombor besar sikitlah. Sebab susah sangat nak cari orang sewa ni. Okey, terima kasih banyak. Dia sebenarnya beginilah, Jis. Sebenarnya kau kena strategi untuk orang sewa kedai kau. Siapa sewa setahun, dapat diskaun 50%. Baru nak sewa. 50%. Ucup, cuba kau yang bagi diskaun 50% tu. Banyak tu, Cuk. Aku pun rasa banyak tau. Siapa yang pergi cadangkan tadi tu? Tahu. Tapi banyak lah, 10%. Kau lah, siapa pula lagi? Saya ke? Iyalah. Assalamualaikum. Halo. Kalau ia pun nak nunjuk kasut tu litlap, jangan sampai hilang hormat. Aku ni ketua. Dia turun kaki tu. Tunggu. Jangan marah. Ini made in Jepun. Made in Japan. Ni belalang kacung mana kerapat pula ni? Inilah cerita dia. Tuan-tuan dan puan-puan orang kampung Kalut semua. Kawan saya daripada Jepun. Mikan. Konnichiwa, onegaishimasu. Memang betul. Ni abang ni memang tengah kecewa ni betul. Kalau dalam science fiction, maksud dia good day.
Oh, ada satu pepatah orang putih mengatakan cerdik tapi bodoh. Itu orang putih ni. Oh, putih. Oh, orang putih okey lah, sorry. Bahaya, kau jangan tinggi-tinggi takut lita pintas kan terbakar orang kita. Nama saya Mika Nakamura. Cakap Melayu. Ulang balik. Cakap balik. Nama saya Mikan. Bahasa Melayu ni. Nama saya Mikan. Aku pun cakap dengan orang begitu. Nama saya Usop. Bahasa Melayu ni. Cakap Melayu? Ya. Boleh cakap Melayu? Ya, bahasa Melayu. Ya, bahasa Melayu. Ya, sabar, Cuk. Sabar. Nak bagi tahu lah ni. Ni kawan saya. Dulu, dia satu kolej dengan saya. Satu kolej. Bahasa Melayu. Ya. Jadi kolej saya dulu ada buat pertukaran student. Betul. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu, pertukaran student. Dia memang orang Melayu. Yang kita pelik tu Jepun tu. Bijan kata ada kedai untuk disewa. Dah rupa orang kita lah cakap tak ada sangkut-sangkut. Baju tak ada sangkut-sangkut. Sebelah kedai saya OOTD tu kan kosong. Itu kedai saya. Saya pemilik kedai tu. Oi, orang putih kecap Melayu. Assalamualaikum. Salam. Islam pula tu. Live pula. Kedai tu memang kosong. Saya pun nak cari orang sewa. Kalau cik adik nak sewa, boleh sangat tu. Kalau ada orang pun, saya akan halau orang tu bagi sewa kat cik. Oi, Juga rupanya. perempuan punya hal engkau ni. So jomlah kita pergi tengok kedai. Bolehlah. Jom. Jomlah kalau macam tu. Sebab aku bukan boleh harap sangat engkau ni. Mai. Kapur kalut. Jomlah, jom. Kedai orang putih. Pak Din. Cakap tadi nak belanja Mila makan ni sebab ada perempuan Jepun ni nak pergi sana pula. Tak apa. Dia tak nak belanja, tak apa. Saya belanja. Nak makan apa, abang? Tak, ni aku nak tanya kamu ni. Apa lagi yang tak siap kedai ni? Kedai buat sendiri tu, renovate. Tak pakai tenaga orang lain tu. Jom. Jom. Nak bayar makan ni. No, Kodi tu. Pak Din. Say bye-bye. Tak, jangan marah. Mila nak makan apa, Mila? Makan apa? Cakap je. Tak nak makan. Oh, thank you. Siapa kasut tinggal sini? Cantik. Mela tengok dulu. Betul. Tak tipu. Ni. Tengok ni. Orang. Tengok ni. Pakai Pak Kodi. Tengok Jadi tu boleh dulu, Mila tengok dulu. Comel tak? Ya, memang old fashion. Tapi kalau tak nak, jangan sampai menyakitkan hati orang. Kita tahu tudung dia tu memang tak cantik. Tapi janganlah sampai mengguris perasaan orang. Faham? Tudung dia ni pun 1 dan 4 bulan itu juga yang dia jual. Betul tak? Kan? Up to date lah sikit. Betul tak? Kalau makanan 4 bulan dah basi dah. Ini bukan makanan, ni tudung. Iyalah, tapi buatlah yang benda boleh menarik perhatian. Buat tudung tu yang ada beza, yang siap boleh. Kalau nak welding tu, cahaya tak kena mata, tak boleh berair. Hantu berdua ni kenapa? Hampa pun sama punya kau huha-huha. Tangan saya mana ni sekarang ni? Ni. Hampa berdua ni mengalahkan memerang dengan bulldog. Bergaduh ya, tak boleh jumpa. Hampa tu tak kalau asyik bergaduh ni, boleh dapat jodoh. Amin. Amin. Tengok. Dah sampai. Okey. Kamashiwa Onggin yes. Ka. Wah, Pak Din. Masuk-masuk konnichiwa under statement. Apa tu? Maksud dia konnichiwa against on. Adalah apa khabar Mila? Dia okey. Saya dah jawab dah. Hati-hati. Mila sakit. Okey, tak apa. Biar saya yang mulakan. Izinkan saya? Okey. Asal kau pula nak mulakan ni? Jangan marah. Maafkan saya, Pak Din. Izinkan saya buat ucapan. Ya dah lama dah izinkan ni. Kau duduk sekarang. Sabar. Sekarang ni kita nak bincangkan hal Aziz. Okey, kejap sikit. Okey, salam hipster. Okey. Ini kawan saya daripada Jepun. Nama dia Mika. Hai Jepun. Hai. Okey. Cukup dah muda cerita dah tu. Saya nak minta cakap sikitlah. Cakap. Ni
nak sewa kedai saya. So saya nak tahu ada yang siapa-siapa yang tak setujulah. Kalau macam tu bagus. Bagus sangatlah. Adanya di antara anda semua yang berada di depan ni, kalau semuanya tidak ada bantahan, maknanya semua setuju. Tetapi ada satu syarat yang harus dilakukan. Iaitu, pertama, syaratnya kita orang kampung bagilah kerjasama kepada Mikan. Yang kedua, jangan buat perkara-perkara. Bagus. Faham? Itu saja. Semua setuju? Dan yang ketiga, dan yang ketiga, mesti jujur, bersih, cakap dan amanah. Faham? Dan satu lagi, kena berbaik-baik dengan orang kampung. Kalau boleh, kita bagilah kawan bijak duduk lama sikit. Sewa lama sikit kedai saya. Boleh? Boleh? Boleh. Alah, kau sukalah Ajis. Ada orang sewa kedai kau kan. Lepas tu bukannya selidik pun. Latar belakang dia betul-betul. Apa ni kau ni? Asyik berfikiran negatif je. Kurang-kurangnya kalau dia sewa, dia dapat bayar duit tabung JKK. Dia tak bayar lagi. Mila, kita ni tak cantik tak apa, tapi pemikiran jangan kolot. Tapi sayanglah dia dah cantik tapi kolot pula. Betul juga. Dia ni sayang aku kenal lama dia ni. Orang baik ni. Tapi kalau saya mu baik belaka. Baik mu lagi baik dari dia. Mu baik sikit Dia baik banyak. Betul, orang baik lah. Mana ada orang jahat tangan kat depan je gitu. Tak ada. Mana ada orang jahat rambut belah tengah. Dia je. Betul. Kalau lah macam Milah ni, kalau dia tak ni pun boleh di repair. Tapi kalau macam ni, welding pun dah tak lekat. Ya. Ya. Ya, baik. Terus apa dia? Terus kan? Ini Mika ni nak jual apa nak? Selamat Hari Raya. Apa kan? Kan nak jual apa kan? Ya. Mika, yang tanya soalan saya. Dulikkan dia orang tu. お店では、飲み物とか食べ物とか可愛いものとか全部日本から持ってきたいんです。 Tak apa. Mikan, dia orang ni tak faham bahasa Melayu. Kita bukan cerita Doraemon. Tak apa. Kita faham bahasa Melayu, tak faham Jepun. Dia tak faham bahasa Jepun. Cakap Melayu boleh? Kuat sikit. Kuat sikit. Saya nak jual barang-barang Jepun. Minuman, makanan. Okey, boleh duduklah kot. Kalau pada saya, eloklah kalau si Mika ni menjual kat apa ni dekat kampung kita. Betul tak? Mikan, kalau saya nak tumpang jual tudung, boleh? Nanti. Jangan. Sabar. Siapa setuju aku batalkan hari ni. Sabar. Ni. Sabar dulu. Adalah diingatkan. Dengar dulu. Mikan, tak boleh. Engkau tak boleh jual tudung situ sebab Mikan dah kata barang-barang yang nak jual di kedai dia adalah barangan-barangan daripada Jepun. Tudung-tudungmu boleh letak kedai aku. Boleh letak kedai aku. 50-50 lah. Mila, saya rasa elok Mila letak tudung Mila kat kedai saya. Cik. Sebab apa? Kedai saya besar. Tapi kalau kena kopi ke, kena kari ke, maafkan Abang Kodi. Tak apalah Pak Kodi, terima kasih je lah. Tak apa, Mila. Kedai abang dekat Simpang 4 tu, banyak ruang kosong. So bolehlah letak kat situ. Saya pun dah ambil seset pun nak charge. Okey. Kalau dekat kedai Haji, Mila setuju. Setuju lah. Tapi Bila kena tahu si kedai Haji ni jual apa? Jual apa? Kita tahu je. Kita tak tahu. Belum Belum. Jual apa je? Jual belacan. Okay, fine. Hai Mikan. Betul lah. Macam cakap tadi lah. Nama macam ikan. Tak tahu ikan mungkin ikan gini. Salmon. Kalau benda tu tak ada, jangan minta. Jalan je terus. Boleh nak dapatkan lain dia doa tu. Tadi dia cakap konnichiwa je baru.
Yang dia cakap tadi bau konnichiwa. Sebab tu orang cakap jangan mengelepor. Jangan nak shoot pergi sana sini. Dia belum sebut lagi ikan.